Mus. Dah besar kan. Sampai tak besar apa. Lagi tinggi je. Ui tinggi betul tiang ni. Penat lah. Tinggi. Penat kabat eh. Allah. Okay gang. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sekarang dah pukul 7.43. Aku sekarang mancing bersama Mus Fishing. Ni lah jaket ni kami bawa beli ya. Aku pun tengok umpan pakai udang hidup. Sekejap lagi aku try Apollo tengok. Ha? Oh member lupa spek. Tak apa kita bawah ni. Ni harap cuaca baik lah. Kita minta cuaca tak hujan lah. Okay. Macam biasa yang mana baru singgah ke channel YouTube tu, jangan lupa like, share, komen dekat bawah. Alright. Mantap. Kawan-kawan bela lah. Okay. Okay, ni aku pakai size 40 untuk rambut. Rambut basic, rambut biasa. Okay, ni mata. Allah Akbar. Mata kai size 6. Okay, aku nak try Apollo tengok je. Hasil pagi ni je. Sabaki size 8. Apa ada ke boleh? Nak boleh. Bonah. Dapat weh. 2 ekor. Wih besar weh. Oi. Dapat. Dapat umpan. Ya. Cencaru, anak cencaru. Wah, mantap ah. Pakai Apollo. Saya 8. Dapat baby cencaru. Ikat tali sini. Ikat 3 ke 4 kau. Ayat tolak lari pula. Tengok depa semua belah ni. Ha tu. Set. Kat tamat. Tu. Sementara tu makan ni dulu. Nah. Semua sini sepi. Ramai juga ni mancing eh. Semua tiang ada orang. Aku layan umpan mati. Umpan hidup tak jalan lah ni. Aku tengok sebab lah pukul 11. Tengok asal gigi ayak masuk macam mana. Aku layan lama lah. Hujan dah. Sini hujan lah. Kak. Boleh kat. Gelama. Lama-lama mencuri. Kan aku dah kata dah. Ha? Alhamdulillah rezeki pertama. Gelama apa? Mantap. Gelama. Kan kenduri. Gelama.
Dekat. Bos. Wih, keras nak. Wuhu. Dapat kah? Kasar nampak? Oh, dah baru. Besar mak. Weh, macam mana nak angkat ni? Weh. Ha? Alhamdulillah. Mus rock pink selalu menjadi kegilaan. Rock berhantu. Dia dapat Tuh, hijau besar. Bagi tempat tengah tengok sana kasut. sana. Sampai. Memang tipu lah jom baru. Aku lama tak rasa dah. Tak. Mo, hang tengok dia telan. Orang angkat tengok. Alhamdulillah. Guru kita. Muka comel. Ada fans buat scraping. Sak tu. Ni macam hak bilang tu. Mantap, terbaik, alhamdulillah, rezeki Allah. Akhirnya dia naik juga. Rod juga hilang menggunakan rod juga hilang. Dah. Rod juga hilang. Daun baru. Tak dapat dikisahkan. Selalu dapat. Dapat. Jangan lama ikan duri. Lama-lama ikan duri. Jadah. Sabar ya. Dapat sabar ya. Tak kena. Mus. Rock pin lagi. Gasak rock pin. Gasak lagi rock pin. Rock pin membara. Aku rasa dah baru ni sebab gaya tarik. Apa? Kau kat. Ui. Wan. Ui. Rock ni membaru. Dah baru. Tuh. Ni saya gabar lagi bu. Tu. Besar kamu. Kena rasa ni besar berat ni. Kena angkat. Hang pegang rod. Aku angkat. Bismillah Bismillah. Alhamdulillah. Lagi besar betul. Tu. Ada dia tu. Dia bisa. Lagi besar dah tadi. Rod yang sama. Rod pink sudah hilang. Memang berhantu betul rod ni. Rod lain semua
Senyap tau. Ui, rod ni senyap ni. Kenapa rod ni je? Oh, boleh beli lah. Semua boleh beli rod ni. Sugar hilang, warna pink. Rod ekonomi. Rod ekonomi je. Ya, kami kongen ni pun. Tak, aku pegang Oh ni, hasil yang kedua. Sugar Dom baru. Dekat kilo. Oh, dekat sekilo. Rod yang sama. Rod sugar hilang berantu di tiang 9. Bagi tanda Tiang 9. Ikan ni je lah, ikan lain tak ada. Panjang ni ya dia. Sekaki lebih. Kalau aku rasa duit. Oh, kelama kuning. Okay, kita ubah lah. Tadi kita duduk belah sana. Kita nak dari belah ni pula. Susun belah ni. Ayat tolak pergi belah ni. So kita kena ubah pergi belah sini pula. Sekarang dah pukul 3.27. Masih tak ada apa. Pukul 12.1 macam tu. Tak ada. Bagus tak poin je. Harap aku tadi ada kat tadi. Aku pun dapat benda baru tu tengok. Ini telah. Sebab ni lali pula cuaca tak menentu. Macam hujan. Nak hujan ni. Buat hujan lah. Pina hujan lah. Ini sudah hujan. Dah setahun hujan ni. Kami duduk dalam pukul 5 kerja dia. Lagi 2 jam tu mengai. Harap-harap ada hasil. Harap-harap member aku dapat hasil. Ikan sudah tak makan. Okay, tekan. Cukup dah. Main ikan lama dan yang bottom. Tu 2, 3. Lepas ke ikanan bunyi. Ha? Gamuk kedui. Sampai tak sini tengok. Aku asal sini ada lobok ni. Dia dah makan. Pin dah nak rosak pun makan lagi. Rasta buat Zim. Muhammad tak sini. Kira ikanan ni. Mampu. Mampu dodorot. Metak sini kau dapat kau kat hang. Dapat. Lama kot. Astagfirullahaladzim. Ui, cantik. Ui, sini dok. Mus. Mus. Mereka ni mus. Ke ikanan. Ni betak settle lagi. Makan sana. Makan sana. Makan sini. Pergi sana. Syuh. Nampak? Ada. Kita makan sana. Makanlah sana. Makanlah lain pula. Rod punya banyak bawa. Makan rod ni je. Rod ni dah sampai jam lah bawa. Dia punya ni keras lah. Banyak kali dah. Tak tahu lah. Daripada kelong lagi. Lah han dapat tu kelong alun. Dom baru. Hantu je.
Satu, dua, tiga. Oh. Kita main. Oh, syok. Oh, syok. Dah baru lagi kuasa. Sebab tengok apa. Hei, dah baru. Dah baru lagi. Dah baru. Tapi dia baru tengok muka dia kotak. Nama saya Ketok. Saya suka berenang di laut. Dia baru. Tapi ni mungkin spesies ketok tu yang muka dia ketok. Cukup ni. Jukunik. Wajar. Okey, mantap. Baru sebut habis je. Boleh ke? Cepat dah. Aku tak faham ni. Astaghfirullahaladzim. Ni aku lepas balik bagi kat nanti dia nak makan mus tu. Pergilah sana. Pergi sana. Ni pergi rock mus. Ingat rock pergi. Ya Allah. Pergi rock tu. Jadi kumpah. Tak kot. Adanya. Syak-wah. Dia main sini pula. Tapi ni tak makan. Gelama. Lama geng. Lama. Alhamdulillah. Ui, besar-besar gelama dia. Boleh goreng-goreng lah. Ada mantap. Petik gelama saja ni. Cek umpan ni. Aku lepas dasar, lepas tu aku tutup. Dapat biar. Nampak? Baru ni je. Baru apa? Baru lepas umpan. Rezeki ni. Rezeki dunia gelama. Bagi member kita dapat. Ni kita kutip dunia gelama. Berapa ekor dah duduk belakang. Ni aku baru letak lah. Ya, lepas. Kasak je tu. Kan lama kasih tu. Tua. Baru letak. Dah. Gelama. Gila lah. Allah. Rezeki. Weh, dah besar. Rok ni aku tak settle ni. Dah besar. Weh, gila apa.
Tak settle lagi rock pink ni. Dia makan rock hitam. Oh, dia. Boleh lah masak sak-sak tu. Kalau hang masak aku boleh je. Baru letak duri kot. Macam duri. Duri besar. Lepas dia tarik habis. Baru nak tukar umpan. Tengok, kali ni tak kumpau lah. Apa? Ha? Loh, ambil betul. Ya Allah, aku dah ready dah. Aduh. Dengar. Sekali. Boleh. Dah ni. Tak isteri aku pagi. Ha? Dia macam tu kau. Lama ni. Duri Pak Abu. Lama. Lama. Nak gelama. Kutip gelama tu. Kita kutip gelama, alhamdulillah. Wasih tau. Kutip member kita nak. Kemas saya nak buat tuan tebut. Yang ni buang. Okey. Keliling sekejap tengok. Alhamdulillah ni cuaca baik ni. Cuaca ni tak hujan pun hujan sat-sat je. Hasil pun alhamdulillah aku dapat. Boleh lah daripada tangan kosong ni. Okay. Mau siap member aku lah tak dapat ni. Okay gang, sekarang dah pukul 5.42. Tak tahu book main betul apa, rasa pukul 6. Pendapat aku jam 9. Alhamdulillah ada rezeki. Ada rezeki lah ni. Adalah hasil juga bawa balik kan. Gelama pun boleh tahan lah. Gelama boleh tahan banyak. Dia tak kosong. Hujan hari ni alhamdulillah nasib baik ni. Hujan tak apa nak hujan hari ni. Kat jambatan tak kena. Tak dekat jambatan tak kena. Alhamdulillah. Aku nak tanya pendapat Mus. Mus bagi pendapat. Apa ni? Apa jadi ni? Pergi hari ni okey. Dia makan semua sampai boot pun tak lewat. Boot pun kira 3.5 dapat dah. Okey lah. Dia pun tunggu kami dari 7.10. Kami dah setting order. Tak beli semua okey lah. Udang pun beli udang RM1 beli lah 60 ekor. Tu lalas dan hidup sekok pun tak ada. Aku tak tahu sebab ni kalau ikut ayak kan, hang nampak ayak ni cuk. Ni di kategori ayak menyorong kecil je. Bukan ayak besar lah. Menyorong kecil langsung saya lah. Tapi ni ada potensi lah. Tapi udang hidup langsung tak jalan tu. Okey, hasil 60 tu buat umpan tak jalan tu. Betul. Dapatlah juga ada nak ikan tu kan. Tu pun cakap baling tak ada tak ada hasil kot. Tak tahu nak berbual apa lagi, aku tak tahu lah. Kami
Langgar ada 5. Cuma hang ni yang berjaya ni adalah umpan mati. Umpan mati macam ni. Kombinasi. Kombinasi. Semua yang aku dapat semua umpan mati. Ya dah beli baik tu. Betul. Beli pakai Apollo lah. Beg pakai Apollo bawah jabatan lah. Aku beta apa orang kata apa lebih bagus lah pakai Apollo ataupun pakai udang mati, udang kopek. Udang hidup boleh nak beli tapi jangan beli banyak. Macam kami sepatutnya kami kena beli 20 ekor. Tadi kami beli 60 terlalu banyak. Ya, silap strategi. Tak apalah, udang ni kita balik boleh masak. Kita masak sampai pun semua. Tak rugilah kalau beli pun kan. Okey, ada anak cakap apa lah. Tak ada. Ini dominasi hasil milik cikgu kita lah. Mesti sampai channel. Alhamdulillah rezeki Datang tak dapat tengok sejak macam apa aja aku tahu. Inilah saya. Tapi tak apa. Jadi ada benda yang kita buat aktiviti. betul. Kita post. Ada aktiviti sehat. Yang penting utamakan keselamatan. Nampak? Jaket. Member kau ada jaket, member kau tak. Dia panas. Dah Yang penting jaket keselamatan atas jawatan. Lebih baik kita buat aktiviti macam ni. Betul. Okey. Sampai situ saja lah. Untuk hari ni. Hari ni aktiviti bagus. Hasil pun cantik. Walaupun tak dapat yang rare lah. Tapi alhamdulillah hasil tu ada. Allah bagi juga rezeki kat kami hari ni. Okey. Tak kumpul. Ni tak kumpul, betul. Itu sajalah aku dengan member aku yang nak cakap. Yang mana yang baru singgah ke channel YouTube aku dan YouTube member aku, korang support YouTube dia. Dia baru nak naik. Thank you. Moose Fishing. Tolong support YouTube dia. Thank you. Sambil-sambil tu tolong like, share, komen dan subscribe di bawah di YouTube kami dua. Alright? Okay? Saya pun jangan lupa lah. Ini Syamil Fishing Channel pun search di YouTube. Don't forget to like, share and subscribe. Yes. Okay. Ciao. Alright. Assalamualaikum. Berjumpa nanti. Hashtag Nabi Mas Sandpoint. Lama aku tak pakai hashtag tu. Okay? Bye-bye. Gelama aku tak tahu dalam ni ada lagi gelama. Ni semua yang aku susun ni. Gelama. Dan ni adik dia, ni bapak dia, ni abang dia. Ni besar kan. Semua jari. Ini kecil sikit. Ya, mantap lah. Nice.